Boleh? Ya, I ya. ada problem. Kereta I sudah macam lembut dia macam berenjut sikit lah. Itu apa punca? Absorber lah. Oh, kalau kereta macam berhenjut kuat sikit, dia macam lembik sikit. Yes. Absorber Yes. You so berapa lama tak ada tukar? I rasa dekat 2 tahun lebih kot. Rasa kalau 2 tahun lebih, you mesti belakang kan sentiasa letak barang-barang yang berat. Betul. Biasa bawa banyak barang. Yes, kalau barang yang berat banyak kan, kereta absorber mesti cepat kong ya. Oh, okey. Kalau biasalah hantar orang saja kan, okey ya. Boleh tahan 5 tahun macam itulah. Boleh tak 5 tahun Yes, betul. Tapi kalau dah jadi macam tu, nak kena tukar ke, boleh repair ke macam mana? Okey, biasalah tukar. Tukar? Mari saya tunjuk you mengapa mau tukar. Okey. Okey, mari jom. Kalau absorber, mengapa saya cakap kan, okey, sudah lama kan, atau you rasa dia macam sangat lembut kan, mau tukar kerana biasa ini spring dengan dalamnya hydraulic pun sudah kong lah. Dia biasa akan keluar minyak juga. So ini akan tahan kereta kita daripada terlampau berenjut lah. Ya. And then cornering pun sangat penting juga. Oh, cornering kan? Ya. Banyak kereta semasa cornering dia buang kereta kan, pun absorber memang masalah. Oh, kalau cornering rasa macam kereta nak terbalik pasal absorber jugalah. Yes, betul. Kalau you nak tengok itu absorber kualiti ada atau tak ada, mari saya ajar you tengok. Biasa you angkatkan ini, okey? Ini cover, you angkat saja you tengok dia main ini sub. So ini sub mesti mau terbang. Kalau ini sub nipis saya cakap dengan you dia punya hydraulic mesti lemah. Tak boleh tahan memang tak boleh tahan. So kalau dia terbang, so dia kasar sikit lah, dia cakap boleh guna kasar sikit, so dia memang sangat berat. Walaupun dia bukan the best quality, tapi harga dengan dia murah kan, dan dia pun boleh dapat quality macam ini kan, sangat berbagus. Okey lah, saya panggil expert mali nanti dia tunjuk you. Kalau tak ngam saya tolong you shoot dia. Okey? Abang, mali. Halo. Apa nama abang? Frankie, okey. Ya. So, saya tanya ini brand Kaifa punya bos. Okey, tanya dia, you punya absorber ada apa kebaikan? Apa yang tak sama dengan luar? Sebab kita punya semua memang buat untuk OEM. OEM lah, that means dia seperti original. Sebelum ini, Kaifa sebab buat OEM. Dia sampai 2019, kita baru ambil keluar untuk aftermarket. Okey. Jadi sekarang baru you boleh nampak. Brand Kaifa lah, Yes, betul tak? brand Kaifa. Tapi dia ini kilang yang buat so lama lah, betul tak? Lama, 55 tahun. 55 tahun tau. Okey. So, ada satu lagi okey. Dia punya harga beza dengan original punya kan kurang 30%. Selepas itu you boleh jamin tak warranty? Boleh. You jamin berapa lama? Biasa ada lah. 1 hari. Walau, 1 hari Bukanlah. Berapa? Kalau you nak tahu, marilah sini. You cakap betul-betul nanti saya punya follower. Okey, mari. Okey. Kita memang 1 tahun 100,000 kilometer. Wah. Right? Dekat market kita ada saja. Dia saja ada dia jamin tapi saya cakap dengan you orang banyak dekat luar kan, dia walaupun you beli kan, you absorber so rosak, you ada 2 cara saja. First, you hantar pergi service center, so dia memang akan tukar untuk you orang original. Kalau you orang lain nak beli dekat luar, you rasa jimat sikit, you beli dekat luar, saya cakap dengan you, betul-betul banyak kedai dia jual walaupun dia cakap dengan you orang original punya parts, tapi itu banyak recon punya. Faham tak? So sangat bahaya kerana you duit sudah keluar, safety tak dapat. So I rasa I recommend you orang beli ini brand. You tahu mengapa? Kerana dia original brand. You jangan risau dia ada freak atau ada recon punya. Faham tak? And then dia bagi warranty. Jamin tau. Lagipun nampak dia tengok banyak brand ada. Okay, banyak brand ada. So dia pun dapat award juga. So I rasa safety sangat penting lah. You tahu mengapa? Kerana kalau you orang okay, absorber tak baik dia akan macam ini. Semasa cornering, you akan out. Faham tak? Tak stable. Memang tak stable. Kerana dia up and down dia tak stable. Faham tak? Lembut mah. Okay? Atau semasa you macam ini. Okay, you pusing punya masa. Faham tak? Cornering sangat penting juga. Okay? And then tengok, ini pun sama juga. Okay. Untuk Kaifa, keselamatan dan kestabilan. Kalau ada apa masalah, you cakap dengan saya tolong you ketuk dia. Okay? Jadi kalau you beli Kaifa, you memang beli OEM spec right? With a reasonable price. Harga yang cantik. Harga cantik, tahan lama juga. Jangan lupa follow Kaifa.